Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita ni bercakap mengenai doa, kita ni sedia maklum bahawa doa adalah senjata orang mukmin, dan dalam erti kata lain, doa dan orang Islam berpisah tiada, dan doa adalah bagi mereka yang tidak berputus asa. Jadi selagi kita ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu Allah akan mengkabulkan doa kita ni. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tafsirannya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doa kamu. Jadi itu adalah berdasarkan daripada ayat Al-Quran tadi, jelas bahawa galakan kepada kita ni selaku umat Islam untuk sentiasa memperbanyakkan doa. Dan dengan kerahmatan dan dengan sifat pemurahnya, Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebenarnya waktu-waktu yang dimakbulkan doa. Walau bagaimanapun pada siri kali ini insya-Allah saya hanya akan mengongsikan 3 waktu sahaja, iaitu waktu-waktu yang dimakbulkan doa. Waktu pertama ialah ketika sepertiga malam terakhir, berdasarkan daripada hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, telah turun Tuhan kami ke langit dunia setiap malam, iaitu setiap sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku perkenankan doanya, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan kepadanya, dan siapa yang memohon keampunan kepadaku maka akan aku ampuni segala dosanya. Berdasarkan daripada hadis tersebut, perlulah kita ni mengambil peluang ni, memperbanyakkan doa sewaktu sepertiga malam terakhir. Manakala yang kedua ialah perlulah kita ni berdoa, iaitu waktu-waktu yang dimakbulkan doa ialah ketika kita ni sujud sewaktu solat. Ini adalah berdasarkan daripada hadis riwayat Muslim, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, iaitu mafhumnya di sini ialah waktu yang paling dekat di antara hamba dan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ialah sewaktu sujud, maka hendaklah kamu memperbanyakkan doa. Itu maksud daripada hadis ini ialah memperbanyakkan doa ketika kita ni sujud sewaktu solat. Manakala yang ketiga ialah perlulah kita ni merebut peluang dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat ini bila? Iaitu di antara waktu selepas azan dan sebelum iqamah. Ini adalah berdasarkan daripada hadis riwayat Abu Daud, iaitu daripada Anas bin Malik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Mafhumnya di sini ialah doa tidak akan tertolak di antara sewaktu azan dan iqamah. Jadi dengan menerangkan ketiga-tiga waktu dimakbulkan doa tadi, bukanlah bermakna kita ni cuma hanya boleh berdoa pada waktu tertentu sahaja. Kita ni boleh berdoa bila-bila masa sahaja. Akan tetapi, waktu-waktu yang saya sebutkan tadi ialah waktu-waktu yang diutamakan dan waktu-waktu keemasan untuk kita ni berdoa. Jadi, perlulah kita ni beringat juga nasihat untuk kita ni bersama. Janganlah kita ni lelah untuk berdoa, kerana kekuasaan Allah itu sangatlah luar biasa. Jadi janganlah kita ni ragui kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Di samping sambil kita ni berdoa tu, kita ni tanamkan dalam keyakinan dalam hati jiwa kita ni, dan setinggi-tinggi pengharapan bahawa Allah Subhanahu Taala
akan memakbulkan doa kita ni dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita ni insya-Allah. Jadi sekian sahaja untuk siri kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.